Pengenalan saya, saya kenal diri? Boleh. Nama penuh Muzaffar Muhammad, ataupun kalau di dalam media sosial orang panggil saya Harimau Comel. Harimau Comel ada, ataupun kalau nickname lama saya, kalau siapa yang zaman purba dulu guna platform lama, nama saya pakai Adisos, ADISOS 2002. Itu saya tu. Macam mana latar belakang abang mula-mula mendaki, macam mana terracun sampai jadi pendaki tegar sampailah ke pendaki purba ni? Boleh. Tahun 1995, Mika tengah buat apa masa tu? Masa tu umur baru 7 tahun, dah jadi satu. Saya tadi ke Kebah 1995 tadi ke Kemah, belum sunat ya. Tahun 1995 1995 tengah berebut remote dengan adik ni, bang dia ni tengok ada Doraemon. dia zaman tu orang kalau pakai beg besar ni, orang kata sama ada askar ataupun pergi kursus belia. Jadi 1995 impian saya mula direalisasi kan dengan outdoor ni, sebab kan zaman sekolah saya tak dibenarkan tahun-tahun 80-an 90-an. Sebab outdoor ni satu benda yang agak asing kepada masyarakat kita lah. Jadi saya start 95, habis sekolah, guna duit saya buat kerja part time pasal malam tu, saya beli barang-barang, saya masuk hutan. Gunung pertama saya naik Bukit Larut. Gunung Hijau. Gunung Hijau. Bila naik tu pakai slot jean kan. Pakai slot jean, bawa peti first aid besar ni kan. Jadi kita dah jadi macam hospital bergerak sepanjang jalan. Orang jatuh naik Bukit Larut, berhenti minta ubat. Itu kali pertama lah. Balik daripada tu saya mula rasa seronok. Saya cakap, why not ajak kawan-kawan lain? Sebab saya punya... Mesti abang join group ke? Tak ada, itu kawan-kawan sekolah saya. Semualah maknanya. 95 kawan sekolah. Lepas tu saya dengar iklan dalam radio. Iklan dalam radio. Abang antara pelanggan yang pernah dengar iklan dalam radio lah. Saya dengar iklan dalam radio, dan waktu tu tak ada siapa yang buat tawaran-tawaran ataupun aktiviti gunung secara terbuka, melainkan anjuran-anjuran Jabatan Belia, anjuran-anjuran kelab-kelab. Belum ada lah trip-trip tak ada, daripada dia tak ada istilah open trip ataupun kita panggil sekarang ni gogo. Dia tak ada istilah tu. Jadi first orang kata trip terbuka yang saya pergi adalah anjuran pejabat Belia Perak Tengah. Yang itulah saya kenal dengan saya punya otai yang paling awal saya kenal, Abayin Kalos. Abayin lah. Saya pergi dengan masa tu dia bawah Belia Perak Tengah kan. Shout out tu Abayin kalau dia tengok datang ni. 1995 tu Abayin ingat